Korang pernah tak tengok ayam kampung buat persembahan beatbox sambil menari tap dance? Kalau tak pernah, korang kena tengok ritual mengawan paling epik ni. Kenalkan Atwater's Prairie Chicken, sejenis burung liar dari padang rumput Texas yang sangat-sangat rare dan kini diancam kepupusan. Pada hari biasa, rupa dia nampak bosan, sebiji macam ayam betina corak coklat berbelang. Tapi, bila tiba musim mengawan, ayam jantan ni akan bertukar jadi mutan untuk pikat awet. Semua jantan akan berkumpul kat satu kawasan padang lapang yang dipanggil lek. Kat sinilah pertandingan menari bermula. Ayam jantan ni akan kembangkan 2 kantung udara warna kuning terang kat tepi leher dia, membulat sebiji macam tiup belon. Lepas tu, dia akan pacakkan 2 helai bulu panjang kat belakang kepala dia, sampai nampak macam tanduk syaitan atau telinga arnab. Bila fizikal dah ready, dia mula menari. Dia akan tundukkan kepala dan hentak kaki dia kat tanah laju gila, berpuluh kali sesaat macam penari tap dance profesional. Sambil hentak kaki, udara dari belon kuning tu akan keluarkan bunyi bass yang sangat rendah dan kuat, dipanggil booming. Bunyi tu boleh dengar sampai 1 kilometer jauhnya. Siapa menari paling laju dan bunyi paling gempak, dialah yang menang hati betina. Korang rasa penat tak jadi ayam ni nak kena menari all out cari jodoh? Jangan lupa like, komen dan share.